The Jars Murderer, organ manusia dalam balang. Bayangkan, seorang pemandu teksi biasa lalu lalang di tengah malam, sunyi, hujan turun renyai-renyai di bandar yang tidak pernah tidur. Hong Kong, seorang lelaki pendiam, sopan, tidak menonjol, tapi siapa sangka dalam diam dia membawa pulang bukan hanya penumpang tetapi mayat, dan di biliknya bukan hiasan atau cenderamata tapi balang-balang kaca berisi tubuh wanita yang sudah dikerat-kerat. Inilah kisah Lam Ko Wan, nama yang menjadi mimpi ngeri rakyat Hong Kong. Seorang lelaki yang memburu di malam hari dan menyimpan kematiannya dalam balang. Lam Ko Wan dilahirkan pada 22 Mei 1955 di kawasan perumahan sederhana di Hong Kong. Ayahnya seorang juru elektrik, tegas dan tidak penyayang. Hubungan keluarga mereka tidak mesra. Lam seorang anak pendiam, tidak ramai kawan, tidak suka bersosial, tapi bijak. Namun, sejak remaja, satu perkara pelik dikesan. Dia obses dengan kematian, binatang mati, gambar-gambar tubuh reput, dan kemudian perempuan mati. Waktu usianya 18 tahun, dia dihantar ke Australia oleh keluarganya, konon untuk cari kehidupan yang lebih baik. Tapi tak lama kemudian, hanya beberapa bulan sahaja, dia dihantar pulang. Kenapa? Kerana dia ditahan pihak berkuasa sana. Lam mula menunjukkan tingkah laku seksual menyimpang, termasuk kecenderungan terhadap gambar postmortem wanita. Bila dia pulang sahaja ke Hong Kong, dia dimasukkan ke Hospital Castle Peak, hospital psikiatri. Tapi rawatannya singkat dan dia kembali ke rumah seperti biasa. Beberapa tahun kemudian, Lam mula bekerja sebagai pemandu teksi. Kerja malam, lebih senyap, lebih bebas, dan yang paling penting, lebih mudah untuk mencari mangsa tanpa disedari. Pada luarannya, Lam ialah seorang pekerja yang rajin, tidak pernah lewat, tidak pernah buat masalah. Tapi setiap malam, apabila jalan sunyi dan penumpang terakhir masuk ke dalam teksinya, itulah permulaan kepada kegelapan yang tak terbayang. Dia tidak membunuh serta-merta, dia tunggu. Dia pandu dengan tenang. Sampai di tempat yang sunyi, dia akan mencekik mangsanya satu persatu. Semuanya wanita, dan semuanya dibawa pulang ke rumah, tempat di mana keluarganya juga sedang tidur. Ya, pembunuhan ini berlaku di dalam rumah sendiri. Malam itu sunyi, semua lampu ditutup, keluarganya sedang tidur, dan Lam masuk ke dalam bilik air dengan satu niat. Bukan untuk mandi, bukan untuk membersihkan diri, tetapi untuk membedah tubuh manusia. Dia buka beg plastik berisi mayat. Perlahan-lahan dia mengerat tangan, kemudian dada, dan akhirnya alat sulit mangsa. Dengan penuh ketelitian, dia cuci setiap bahagian, lap dan kemudian masukkan ke dalam balang plastik dan kaca. Diletakkan di dalam laci, dalam almari. Sebahagian lagi disimpan di dalam peti ais. Dia ambil gambar guna kamera Polaroid. Dan untuk sebahagian mayat, ada yang dirakamkan mengguna kamera video. Setiap pembunuhan menjadi koleksi peribadinya. Kenapa? Menurut pakar psikiatri, dia mahu memiliki mangsanya selama-lamanya. Dan dengan menyimpan bahagian tubuh mereka, dia rasa seperti mereka tidak pernah pergi. Jumlah sebenar mangsa Lam Ko Wan kekal misteri. Secara rasmi, dia hanya dihukum atas 4 kes pembunuhan. Antara nama mangsa yang dikenal pasti, Chan Fong Lan, seorang guru sekolah yang hilang selepas keluar kerja. Yang kedua adalah Leung Sao Wan, pelajar kolej. Yang ketiga adalah Chan Wong Kit, seseorang yang bekerja di pasar malam. Dan keempat adalah Mak Mei Hung, wanita muda pulang lewat malam.
Semua mereka hilang selepas menaiki teksi, tidak pernah pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, potongan tubuh dijumpai di tong sampah, longkang dan jalan belakang. Namun, polis percaya ada lebih ramai lagi mangsa. Dan disebabkan teknik lam yang teliti dan terancang, sebahagian kes tidak pernah dikaitkan dengannya secara rasmi. Tapi, bagaimana lam tertangkap? Jawapannya, filem kamera. Lam menghantarkan beberapa gulung filem Polaroid ke kedai cuci gambar. Seorang pekerja kedai terkejut apabila melihat gambar-gambar potongan tubuh wanita. Dia terus membuat laporan polis. Polis menyamar sebagai pekerja kedai. Apabila Lam datang semula untuk ambil gambar yang telah dicuci itu, dia terus ditahan. Bila polis menyerbu rumah Lam, mereka terkejut. Di dalam biliknya, balang berisi organ manusia, kamera dengan rakaman nekrofilia, pisau pemotong daging dan nota-nota tentang anatomi tubuh manusia. Polis terkejut bukan hanya kerana kekejaman itu, tapi kerana semua ini berlaku dalam rumah keluarga tanpa seorang pun yang menyedari. Lam Kowan dituduh membunuh 4 wanita. Dalam mahkamah, dia mengaku salah. Tiada air mata, tiada kekesalan, hanya wajah kosong. Dia menjalani ujian mental dan walaupun mempunyai kecelaruan seksual dan psikologi, dia masih dianggap waras secara undang-undang. Hukuman asal, gantung sampai mati. Namun pada tahun 1984, Hong Kong memansuhkan hukuman mati. Hukumannya ditukar kepada penjara seumur hidup. Hari ini, Lam Kowat masih hidup, dikurung di penjara Shek Peak di bawah pengawasan rapi. Dia jarang bercakap, tidak pernah dibenarkan berinteraksi bebas dan tidak pernah menyesal. Nama Lam Kowat terus menghantui rakyat Hong Kong. Sehingga kini, dia dikenali sebagai The Jars Murderer, Rainy Night Butcher dan Hong Kong's first serial killer. Kisahnya menjadi inspirasi kepada filem Dr. Lamb pada tahun 1992 yang menggambarkan seorang pemandu teksi dengan nafsu membunuh. Beberapa dokumentari seperti Asia's Most Evil dan Crime Scene Asia juga menceritakan tentang kisahnya. Tapi yang paling menakutkan, orang seperti Lam tidak kelihatan seperti raksasa. Dia mungkin jiran kita atau pemandu yang membawa kita pulang pada waktu malam. Dan bila malam tiba, hujan renyai-renyai, kita tidak pernah tahu siapa yang sedang menunggu di dalam gelap. Balang kaca, pisau, kamera, bau mayat, itulah dunia Lam Kowat. Satu dunia yang disembunyikan di balik pintu bilik. Dan di luar, dia tetap seorang anak, seorang abang dan seorang pemandu teksi. Kisah Lam adalah peringatan bahawa wajah tenang kadang-kala menyembunyikan neraka paling dalam dan pembunuh paling kejam. Mungkin orang yang kita pandang setiap hari. Ini bukan cerita seram, ini adalah kisah benar. Dan mungkin masih ada Lam Kowan yang lain di luar sana menunggu dalam diam. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di semua social media, okay? Assalamualaikum. Shh.